Okey, Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan yang tengok kat sini, ini adalah aircon Samsung Windfree Inverter. Jadi masalah kat aircon ni adalah cicak dia pergi buat sarang dalam PCB. Okey. So aircon inverter ni kalau dah kena PCB dah masuk cicak, kos nak replace dia pun tinggi dan supplier pun tak bagi warranty. Jadi apa customer buat adalah dia tukar terus kepada aircon non-inverter. Okey, so macam sekarang ni kita dah ada aircon non-inverter. Hak ni kita bagi harga siap pasang 433 sekali pemasangan ataupun cash 1300. Bukan nak kata inverter tak bagus, tapi inverter risiko dia hak tu lah. Kena PCB board piak. Walaupun unit nampak elok lagi, memang kos repair dia tinggi dan tak ada siapa nak berani tanggung dia punya warranty. Sebab pihak penghilang pun untuk isu kalau masuk cicak, kebiasaannya mereka akan decline. Dia consider natural disaster lah. Okey, kepada yang nak pasang aircon Hisense ni, Hisense yang lain ni kita ada stok RM433 3 kali bayar ataupun cash 1300. Sejuk dulu, bayar nanti. Okey, thank you, bye bye.